Benda yang pertama yang aku tinggal dalam hidup aku ni apa dia? Taraktu ridhan nas. Aku tinggal dalam hidup ni mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Ni benda yang pertama. Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan nak sebut nak mencari redha Allah ni tuan-tuan? Tuan-tuan ingat senang ke? Oh, dalam hidup ustaz, saya tak cari redha manusia ustaz, saya cari redha Allah. Ya ke? Ya ustaz. Cuba orang kata apa-apa sikit dekat hang, cuba tengok diri hang macam mana, koyak ke tak? Tanda kata kita mencari redha manusia ke redha Allah ni macam mana tuan-tuan? Ada tanda. Baik ustaz, bagaimana tanda kata kita mencari redha Allah? Imam Ahmad kata, hatta qadartu an atakallama bil haq, sehingga aku ni ada kekuatan untuk bercakap benda yang benar dalam hidup. Tuan-tuan ingat senang nak cakap benda benar tuan-tuan? Tuan-tuan cakap mudahlah ustaz, cakaplah benda betul ustaz. Qulil haq walau kana murra, bercakaplah benar walaupun pahit. Tuan-tuan ingat senang nak terjemah benda tu? Saya ni ustaz. Saya ni ustaz. Saya tak mau bagi contoh tuan-tuan dah. Saya ni ustaz. Ni senang kita sembang puak-puak lelaki belakang. Tak ada orang perempuan dah. Masjid ni ada orang perempuan main Jumaat tak ada. Ni kita sembang puak-puak lelaki kita senang. Saya ni ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok dalam dewan solat utama ni ada berapa ratus orang. Saya biasa ceramah depan 30,000 orang. Saya biasa ceramah depan 12,000 orang. Ni tuan-tuan ramai ni, saya tak ada gentar sikit pun nak bercakap. Saya bercakap. Tuan-tuan tengok saya bercakap mudah tak tuan-tuan? Mudah kan? Saya boleh bercakap. Tapi bila saya balik rumah, saya nak bercakap depan satu orang ya, saya tak boleh bercakap. Nama dia bini saya. Setuju ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan ni pencen belakang-belakang ni, ketua pengarah ni, ketua pengarah ni. Staf bawah kita 200 orang. Jekah staf sampai terkencing staf. Cuba balik jekah ada di rumah tu tengok. Ni kata ujian nak cakap benda betul ya tuan-tuan? Betul tak? Tuan-tuan ramai ni saya heran apa saya cakap. Tuan-tuan siapa apa saya heran apa saya cakap. Dah orang saya cakap. Balik panggil seorang hadir rumah tu mai duduk depan kita ni. Dengar abang nak cakap, dia pun dengar. Kita pun cakap bang ibadat. Dia kata abang bersembang dengan orang lain lah. Saya yang kenal abang siapa? Jahanam. Tuan-tuan mai dalam masjid ni, orang bukan kenal tuan-tuan siapa. Oi, kemah bawa mai ni tasbih ni. Satu agama motor. Dia masuk duduk kat masjid ni, duduk tarik lagi tasbih tak habis lagi agama motor tu punya panjang nak fikir. Balik rumah bini tahu lah hang siapa. Tuan-tuan nak tegur bini tuan-tuan ada kekuatan tak? Jangan cerita nak tegur orang lain. Nak perbetul bini kita tu. Tambah kita pula duk gantung hidup dekat dia. Rumah dia bayar, kereta dia bayar, seluar dalam kita dia beli, beras di rumah dia beli. Tuan-tuan nak tegur dia. Dia pakai tudung ni, orang tutup aurat, dia tutup leher. Dia pakai baju ni ketat, dia pakai seluar ni ketat. Allah. Kita ni Pak Lebay masjid. Kita ni Tok Haji masjid. Bini pakai ketat. Orang duk kata hang janggut dengan serban bini hang. Cuba balik tegur lah. Cuba balik tegur tengok tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan retilah qulil haq walau kana murrah. Baru reti. Jangan duk kata ustaz. Tuan-tuan tu dulu. Macam tak faham dia pun ni. Kau buat tak faham. Tuan-tuan ni pak mentua, anak nikah. Tuan-tuan pun dah tak kerja apa semua. Yang duk bela tuan-tuan satu menantu. Menantu ni cukup bagus ya. Sebulan dia bagi 2,500 kat pak. Rumah dia bayar. Kereta Mercedes baru dia bagi. Dia bagi satu kad. Abah nak pergi mana? Jolok kad ni dekat Petronas. 2,500 ni untuk bapak makan. Tak cukup bagi tahu. Clear? Semua lah rumah kita menantu tuan-tuan. Menantu sayang kat kita. Tapi masalah menantu ni pula jenis tak semayang. Dia balik main rumah kita, duk pakai seluar pendek ni tuan-tuan atas pada kepala lutut, duk basuh kereta depan rumah. Kita ni pula ketua biro dakwah masjid.
Contoh ni saya tak kata kat siapa, contoh. Yang kita ni dengan sahabat naik motor nak pergi masjid, hak menantu duduk basuh kereta depan rumah. Tuan-tuan, kepala lutut duk kenyih duk tengok orang. Baju haram tak pakai, seluar pendek dia duk bercangkung, lubang pungkok orang nampak tuan-tuan. Ni. Kita ni nak tegur macam mana ni? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada kekuatan tak masa tu nak tegur? Tuan-tuan ada kekuatan tak nak tegur? Saya nak tanya tuan-tuan. Balik duk sembang dengan bini, kata kena tegur ni melampau dah. Bini kata jangan abang, kereta siapa nak bayar kalau dia marah? Makan terkedarah kita siapa nak bagi? Bini kata sudahlah abang buat abang, Allah pun faham menantu kita. Jahanam Allah faham tu, mazhab Allah faham jahanam. Dia dalam Malaysia ni dia ada 5 mazhab. Tuan-tuan ada yang pegang pada mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Satu lagi tuan-tuan ni mazhab Allah Taala faham. Dia tak main mayang Jumaat, Allah pun faham kita sibuk. Allah Taala bukan pak mentua kita, duk kerja faham kat kita tuan-tuan. Tuan-tuan cari redha Allah ke cari redha menantu masa tu? Tuan-tuan jangan duk cerita ustaz, cakaplah benar, jangan takut ustaz, lawan tetap lawan. Ustaz ya, kami berdiri teguh di belakang ustaz. Berdiri belakang, cuba hamil berdiri depan tengok.